Sebab kat luar sana banyak yang nak pakai nak beli konti second hand ni. Tapi diorang ni takut pasal maintenance. Lagi-lagi BMW. Banyak makan wang lah, banyak masuk workshop lah. Sedih kat bagus. So sebenarnya boleh beli kan? Dia boleh kalau untuk engine apa ni. Aku bagi spek engine lah sebab banyak model yang pakai kan. Kalau untuk BM sekarang kita ada B48. So yang tu yang paling aku rasa yang paling okey lah. Cumanya kena ambil tahu macam kau cakap tadi, dia orang takut pasal maintenance. So kita jangan expect bila kita dah beli BMW harga kita servis macam IV. Dia berbeza lah. Terasa kita pakai MyBee. Tak adalah. Maknanya bila kau nak ubah kau punya selera kan. So benda tu dia compare benda macam mana nak cakap lah. Kalau kau duduk contoh lah, gaya hidup kau duduk flat dengan kau bayar sewa duduk flat, dengan kau duduk kondo kau bayar sewa duduk kondo, beza kan.